cari nilai-nilai atau julat nilai K jika fungsi kuadratik A mempunyai hanya satu pindasan X. So, untuk yang ini B square tolak 4AC sama dengan kosong. So, untuk case ini, dia punya A ialah K, dia punya B ialah negatif 4, dia punya C ialah K tolak 3. So, negatif 4 square tolak 4 K tolak 3 sama dengan kosong. 16 tolak 4K square tambah 12K sama dengan kosong. So, 4K square tolak 12K tolak 16 sama dengan kosong. So, semua pindah ke satu belah. Lepas itu, dari sini kita tahu bahawa semua bagi dengan 4K square tolak 3K tolak 4 sama dengan kosong. Kita buat pemfaktoran sama dengan kosong. K. 1, 4 tolak 4 tambah 1. So, di sini kita dapat bahawa K tambah 1 sama kosong, K sama dengan negatif 1, K tolak 4 sama kosong, K sama dengan 4. Okey. Next, B menyilang paksi X pada dua titik yang berbeza. So, yang ini B square tolak 4AC adalah lebih besar daripada kosong. Okey, so dia punya A untuk case ini ialah 3, B-nya ialah negatif 4, A ialah perkali untuk X square, B ialah perkali untuk X. Yang C dia ialah negatif 2, 2K tambah 4. Okey. So, B square tolak 4 square tolak 4, 3, negatif 2, 2K tambah 4 lebih besar daripada kosong. Okey. So, di sini 16. Tolak-tolak itu tambah. So, 4. Okey. 4 darab 3 darab 2 darab 2. 48. K. Lepas itu, yang ini ialah darab dengan 4. 96. Okey, lebih besar daripada kosong. 48K lebih besar daripada negatif 112. Okey. So, 96 tambah 16 itu 112. Bagi dengan 48 itu 7/3. K lebih besar daripada negatif 7/3. Okey.